kita nak tengok hasil daripada order TV kabinet dekat rumah Oren. So disebabkan kita tak view secara depan mata, so kita agak nervous lah, takut tak kena dengan ruang tamu rumah kita. So jom kita tengok apa hasilnya. So diorang baru datang dalam pukul, diorang datang pukul apa tadi? Pukul 3 macam tu, 2:30. Lebih kurang lah 2:30 kot diorang baru sampai. Dan sekarang ni diorang tengah pasang. So jom kita tengok hasil dia setakat ini macam mana. Jom. Tak nak dah. Wow, look at the lighting, so on point. Kita last jalan sini masa raya. So macam ni, kalau korang beli TV kabinet dekat rumah Oren tu kan, dia free install TV kabinet je. Tapi kalau korang nak pasang sekali dengan TV, kenalah tambah dia punya manpower untuk pasang TV kita tu. So maybe you have to pay extra 100 lah. Okay lah kan. Kerja dia pun kemas, tak sepah-sepah. Dia pun sabar je melayan kita tadi. Sekejap nak kanan sikit, kiri sikit, kanan sikit. Okay lah. Okay lah, korang boleh dapat TV cabinet below 1,000. So alhamdulillah kan. Actually dia macam preparation untuk raya jugalah. So untuk raya langsir dah tukar, tapi langsir dah kena scratch dah dengan Casper. Tapi tak apalah, consider dia masih baru lah. So cabinet TV dah ada. So last one nak pasang SPC untuk lantai area ruang makan. Sebab hari tu tile meletup, so dah tak jumpa kontraktor nak betulkan tile. So kita cari je lah orang untuk pasang SPC. So diorang akan buat leveling dulu, and then biar dalam 5 hari baru boleh pasang SPC. Yang tu hujung bulan 1 ni kita tengok macam mana. So yang sekarang kita dekat Speedmart, kita nak beli susu. So susu dekat Speedmart murah ya, berbanding dekat tempat lain. So 76. Hana, you have to wait, Hana. So punya maris ni? Not me. Kita ada Stearima and cream. So this is my favorite one. Kiwi, and then kita ada Stearima. Nikoi membantu lah juga. I don't know. Saya pun sesama juga. Okay. Saya punya rumah dah macam rumah berkayu je. Jalan-jalan ada bunyi. Ni projek hujung bulan 1 ni. Okay, jom kita unboxing parcel hari ni. So kali ni saya beli makanan. Sambal paru crispy mak. Saya bukan beli satu je, satu kotak. So dia tulis sambal garing mak. So ni daripada dapur basah, barang dapur basah. Diorang makan bunyi kruk kruk. So alang-alang hari ni main ni kita bubur, sebab mostly orang dekat dalam rumah ni tak sihat. So kita nak makan bubur dengan paru crispy hancur ni. Jadi bekalan umrah kegemaran ramai. So inilah dia barang dapur basah. Tada! Wow, beli paru crispy pun ada dekat ya. Ini yang dia tadi.
Make sure sudu kering. Jangan pakai sudu basah, nanti cepatlah bercendawan. So, rasa buka yang ni sebab yang kecil ni nanti boleh bawa pergi office. Kita ni batuk je. So, kita ambil bau dulu. Tak boleh bau sebab dia seal. Okay. Kau 6 Kau 6 tau. Jogging ke badminton? Sampingan untuk motivasi itu. Ni sekarang ni tak boleh balik belakang. Tak boleh tinggal. Ni pun tak boleh tinggal jauh. Dia Let's go home.